Okey geng, sambung projek Wira geran aku ni. So geng, kalau tengok Wira ni memang rompong geng. Tak ada bumper depan. Tapi pada aku macam ni memang style. Sebab kondenser panjang ni nampak macam aku pakai turbo weh. Tapi hari ni aku nak pasang bumper depan geng. Jadi ini dia geng, bumper Wira aku yang baru geng. Ya geng, aku beli bumper Wira yang standard punya. Sebab misi aku memang nak buat Wira ni nampak Wira. So aku beli sekali bracket besi dia dan juga cover telur. Yes, aku memang nak buat konsep clean punya. Okay, jom pasang dekat Wira geran aku ni. So untuk pasang bracket ni dekat bumper, kena ambil bolt yang ada dekat bumper asal. So tak silap guna soket saiz 10 untuk buka semua bolt tu. Dan inilah bolt dia. So bumper yang baru ni aku pasangkan bracket besi ni. Disebabkan dia baru lagi, jadi agak susah sikit nak pasang bracket besi tu. Kena ambil masa sikit dan banyak bersabar. Bila dah pasang tu, nak adjust memang tak lah, nak cabut balik. Ketuk-ketuk je kasih jadi. So ketatkan bolt-bolt dia. Dan ni semua bolt semua dah pasang dah. Jadi jom pasang dekat Wira aku ni. Tapi sebelum tu, aku nak kemaskan dulu kabel lampu telur ni. Sebab aku tak pakai dah lampu telur. Bawah ni pun aku betulkan. Siap. Lepas tu jom pasang dekat Wira geran aku ni. Alright, masa aku masukkan bumper ni kan, aku dapat rasa macam tak ngam lah bracket dia. So aku try adjust. Dan aku decide untuk jack kereta ni. Bagi senang sikit buat kerja kan. Shelter tu aku try fitting balik dan ketatkan bolt dia. Tak ngam weh. Jadi aku bawa keluar balik bumper depan ni. Dan kita kasih adjust balik. Aku ke kirikan sikit bracket ni. Tapi tak boleh, jadi kena modify sikit. Besarkan apa yang patut. Shelter tu aku try pasang balik dekat Wira ni. Aku try pasang bolt dia. Dan tak ngam weh. Aku buka balik bumper ni. Dan kali ni aku tak main-main punya. Hati dah geram dan panas. Aku decide untuk buka balik bracket besi baru ni dan pakai balik bracket besi lama. Lepas settle pasang bracket besi lama ni, aku pasangkan dekat Wira. Dan bracket dia boleh masuk elok. Mestilah ori kan. Dan inilah aku masukkan yang fitting dia tak cun. Ruang dekat lampu tu tak sama geng. So aku buka balik bumper ni dan adjust lagi. Macam ni lah kerja fitting bumper. Leceh sikit lah. So yang kali ni macam dah okey dah. Jadi aku screw balik yang hujung ni. Dan ini dia geng. Siap dah geng. Mantap fitting dia. So far semua okey. Lepas tu aku nak pasang cover telur ni. Aku masukkan tempat nak screw dia. Pasang cover telur tu. Dan aku baru perasan geng, macam mana aku nak masukkan skru dia. Halah, rupa-rupanya aku kena pasang cover telur ni sebelum pasang bumper geng. Pasang dari dalam. Aduh. Tapi tak apa, kehidupan perlu diteruskan. Aku ambil balik nombor plate dekat bumper lama ni sebab aku nak guna untuk sementara waktu. Kita ada projek besar punya dekat luar negeri. Mantap. Siap dah geng. Dan lepas tu aku pasang balik grill yang asal ni. Ni pun sementara je tau. Guna kabel type je kasih jadi. Ni semua ni buat cukup syarat je ni nak drive atas jalan raya. So geng, siap dah geng. Wira geran ni dengan bumper yang baru geng. Fuh, aku memang dah nampak dah rupa je aku nak buat nanti. Okay, so far aku memang puas hati dengan bumper ni sebab fitting dia cun-cun je. Ada gap pun sikit sangat. So geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.